Apa syarat umur sebenarnya bagi calon sekolah dan calon persendirian untuk daftar SPM ni? Kadang-kadang pun kita rasa kita tahu calon sekolah je. Calon persendirian ni siapa? Kenapa dia ambil? Betul. Kan? Mungkin Cik Anik boleh. Kembali kita ke segmen 2. Cikgu Podcast dibawakan khas oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu Podcast, follow TikTok Cikgu Podcast dan jangan lupa like Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Santai-santai, janji sampai. Okey, kita masih lagi bersama dengan ahli panel kita, Encik Muhammad Hanif bin Muhammad dari Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan kita akan kupas tajuk lebih mendalam lah tentang perkara yang nak kita bincangkan pada hari ini. Ya, betul. Lebih mengenali, betul. Okey, so tadi kita dah tanya dalam segmen pertama, Encik Hanif menguruskan tentang SPM. Jadi SPM kita tahulah, SPM kalau secara umumnya pelajar tingkatan 5. Sebenarnya apa syarat umur sebenarnya bagi calon sekolah dan calon persendirian untuk daftar SPM ni? Kadang-kadang pun kita rasa kita tahu calon sekolah je. Calon persendirian ni siapa? Kenapa dia ambil? Betul. Kan? Mungkin Cik Anik boleh. Okey, balik kepada soalan yang diberikan berkaitan dengan umur calon untuk mendaftar ni adalah pada 1 Januari tahun pendaftaran peperiksaan. Berumur 16 tahun. Tak kisahlah calon sekolah ke, calon persendirian ke yang tidak bersekolah, belajar di rumah. Okey, umurnya mesti dah 16 tahun pada 1 Januari tahun peperiksaan. Bermaksud untuk calon SPM 2025 ini yang lahir pada 2 Januari 2008 sehinggalah 1 Januari 2009. Mencapai umur 16 tahun. Jadi siapa yang lahir 1 Januari 2009 umur dah 16 tahun. Jadi boleh didaftarkan bagi calon SPM. Okey. Jadi untuk syarat umur ni tidak ada calon bawah kohort umur. Masa bawah kohort umur ni 2 Januari dan seterusnya tu tidak ada. Tetapi kalau kita lihat dari segi kita punya sistem pendidikan, ada umur calon bawah kohort umur yang lahir 2 Januari hingga 15 Januari yang masuk awal ke darjah 1. Okey. Dengan kelulusan KPM ataupun JPN, sekiranya ada surat itu saja kita benarkan untuk mereka daftar. Kalau tidak ada, memang syarat asal tadi tu sampai 1 Januari tahun pendaftaran peperiksaan. Okey, untuk calon sekolah ni secara automatik lah, calon sekolah yang berdaftar di sekolah yang berada di dalam sistem persekolahan, secara automatik mereka akan didaftarkan sebagai calon SPM. Bagi calon persendirian pula, sama ada calon itu tidak bersekolah ataupun mungkin ibu bapa yang hantar anak mereka di sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya, okey, ataupun sekolah pondok tapi ingin mengambil SPM, mereka boleh daftar sebagai calon persendirian. Okey, ada juga calon persendirian ni adalah calon-calon yang pernah mengambil pernah mengambil SPM, cuma mereka ingin mengulang ataupun memperbaiki peperiksaan yang pernah mereka duduki sebelum ini. Jadi itu calon sekolah dan calon persendirian. Jadi calon persendirian ni kebanyakan mereka ini yang mohon adalah daripada individu-individu di luar yang mungkin nak perbaiki, ataupun ada setengah-setengah pejabat kerajaan juga yang perlu mereka memperbaiki keputusan, terutama sekali bahasa Melayu dan sejarah. Jadi untuk ada subjek wajib lulus peperiksaan SPM lah untuk layak mendapatkan sijil lah. Jadi 2 mata pelajaran ini yang biasanya menjadi mata pelajaran yang ramai yang mohon berbanding mata pelajaran lain lah. Jadi untuk pastikan calon-calon ini untuk memohon, mereka sebenarnya perlu alert lah. Sebab calon persendirian bukan di bawah kawal selia kita. Mereka nak ambil, mereka sendiri yang perlu rujuk pada laman web lembaga peperiksaan sendiri atau merujuk sendiri pada kita di Jabatan Pendidikan Johor, Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan. Dan kita juga akan wawarkan jugalah dalam Facebook JPN Johor untuk pendaftaran SPM. Jadi kalau kita lihat pada tahun ini pendaftaran SPM bagi calon sekolah dia bermula pada 1 Mac ni sehinggalah 28 Mac. Tapi
Saya sebenarnya ada 2 soalan, tak sabar tapi urai panjang. Sama juga tak tanya. Tak boleh. Sebab tadi saya tertarik dengan umur 16 tau. Kita selalu dengar pendaftaran budak sekolah 17. So ada SPM. umur 16. So ada lagi, adakah yang macam dulu yang darjah 3 naik darjah 5 ke? Okey, itu satu soalan. So yang keduanya, tadi kita nampak macam dah terjawab, proses pendaftaran di sekolah diuruskan oleh SU lah kan, peringkat sekolah kan. Kalau yang tak sekolah, yang mungkin ada yang tercecer, dia macam mana pendaftarannya? Itu 2 soalan dulu. Saya kembali dulu soalan yang pertama yang berkaitan dengan umur 16 tahun. Okey, ini yang jadi kekeliruan. Sebenarnya sememangnya memanglah berumur 17 tahun. 16 tahun itu merujuk kepada yang lahir 1 Januari sahaja. Okey. Bila Januari dia akan masuk sistem persekolahan sebelumnya bersama dengan murid sebelum itu. Jadi yang ada keistimewaan. Yang keistimewaan yang lahir pada 1 Januari sahaja. 2 Januari? 2 Januari form 4 kita dapat. Tapi ada juga macam saya katakan tadi lah, ada juga murid daripada 2 Januari hingga 15 Januari yang kita kategorikan sebagai murid bawah kohort umur seperti tempat, tetapi mereka ni diberikan kelayakan masuk awal juga. Tapi dengan 2 syarat, ada surat daripada KPM ataupun JPN semasa mereka darjah 1. Maksudnya dia masuk sekolah awal masa betul. Ada juga Ada juga. Itu ada permohonan, ada prosedur dia. Itu diuruskan dari saya di bawah Sektor Pusat Sekolah lah untuk melayakkan mereka boleh ke tidak. Awal lah. Ada awal itu, maka kita boleh daftarkan. Alright. Maksudnya kalau bijak macam mana pun, ayat je bijak macam mana pun boleh. tetap juga kena ikut umur yang itu. Ya, betul. Walaupun lahir-lahir dah boleh nyanyi ABC, sabar. Awak masih bawah umur. Okey, kalau macam dia masa yang dululah yang ada tahun loncak macam Tahun bijak. Tahun loncak. Tahun lagi apa tu? Tahun lompat. Bukan. Yang masa PTS dulu, penilaian tahap 1 dari darjah 3 darjah 5. Melompat kelas. Ada lagi ke? Ada lagi? Saya rasa dah tak ada dah. Tak ada. Okey. Tahun Mungkin kalau ada pun saya akan rujuk bagi Encik Ali lah sebagai sektor pengusaha sekolah. Okey, mungkin dapatkan maklumat daripada pegawai dia. Bukan kami. Saya suka soalan dia, tahun loncat, tahun lompat. Tahun lompat. Dia biasa bila tahu bulan Februari ni kan 28 29 hari tu ada terfikirlah tahun-tahun begitu. Okey. Soalan yang kedua tadi Cik. Soalan kedua berkaitan dengan kececeran. Okey. Dia masih lagi dalam kohort calon sekolah. Kalau calon persendirian tadi Cik Adib dah sebut, dia didaftarkan sendiri merujuk dengan laman web lembaga peperiksaan ataupun boleh merujuk kepada sektor pentaksiran. So kalau yang dalam umur, maksudnya daripada form 1 tu dia tak sekolah dah. Maksudnya nama dia tu radar. Tapi kita tahu isu kececeran ni adalah isu nasional. Kita akan cater dan sebagainya. Tapi kalau mungkin ada, bagaimana proses pengurusannya tu? Okey, kalau ada sekalipun sebenarnya dia berbalik kepada calon dengan ibu bapa itu sendiri. Okey, sebab mereka yang tidak berada dalam sistem persekolahan tu, kenapa ibu bapa tak mendaftarkan anak mereka ataupun tidak menyekolahkan anak mereka sepatutnya bersekolah. Okey, itu sebenarnya peranan ibu bapa itu sendirilah untuk memastikan anak mereka masuk dalam sistem persekolahan. Sebab dia ada kelebihan bila mereka dalam sistem persekolahan, jadi calon sekolah mereka daftar dalam tempoh 1 hingga 28 tidak dikenakan bayaran. Berbanding calon persendirian. Bila calon persendirian, mereka ada bayaran perlu dijelaskan untuk menduduki peperiksaan SPM. Jadi sebenarnya kalau mereka masih dalam tempoh umur persekolahan, adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa lah sebenarnya untuk memastikan anak mereka bersekolah, masuk dalam sistem persekolahan itu. Jika anak mereka bersekolah, sebenarnya bila ada nama dalam sistem persekolahan tersebut, memang secara automatik sekolah akan daftarkan. Walaupun dia tak datang sekolah. Kalau tak datang sekolah, contohlah macam kita katakan, ada juga kita punya situasi anak murid yang memang tingkatan 1 hingga 4, tingkatan 3, 4 bekerja ataupun bersekolah sambil bekerja, lepas tu tingkatan 5 ni tak datang dah bertahun untuk pendaftaran tu. Seperti yang saya maklumkan tadi, selagi nama dia ada dalam sistem persekolahan, APDM tu, ada dalam sistem persekolahan, mereka wajib daftarkan. Tapi kalau tidak ada, sebenarnya sekolah memang tak boleh daftarkan sebab nama tak ada dalam sistem. Walaupun kita tahu ada jiran sebelah ni sepatutnya tingkatan 5 tapi tak bersekolah. Jadi sama ada tanggungjawab, kalau kita lihat pun sekarang ni pihak sekolah sendiri, PPD dalam mengenjai isu kececeran ni, mereka cuba mengesan untuk bantu calon tersebut masuk dalam sistem persekolahan. Dan akhir sekali balik pada ibu bapa lah untuk memastikan anak mereka masuk dalam sistem persekolahan
dalam umur mereka begitu. Dan tempoh pendaftaran calon sekolah macam tadi Cik Anip kata sekarang ni tempoh pendaftaran untuk calon sekolah. Adakah dia sama juga tempoh pendaftaran untuk calon persendirian? Untuk calon persendirian kita ada 1 Mac hingga 30 April. Oh, lagi panjang. Ada lagi panjang, tetapi kita ada 2 jenis. Calon persendirian yang kita nak ambil bersama dengan calon SPM, peperiksaan bertulis, SPM, calon sekolah, dalam tempoh yang sama. Kita juga ada SPM ulangan. Kalau dulu kita panggil peperiksaan SPM paper Julai. Tapi sekarang ni tak dah tetapkan bulan berapa. Tapi kita sebut SPM ulangan. SPM ulangan ni sebenarnya kita calon persendirian jugalah. Calon persendirian. Cuma untuk tempoh calon lain sampai 30 April. Tapi untuk calon daripada sistem persekolahan kita bagi calon SPM 2024 kita akan buka lagi satu fasa 2, yang mana fasa 2 ini kita buka bila keputusan keluar mereka sempat lagi untuk daftar SPM ulangan tersebut. Sebab SPM ulangan ini dia hanya menawarkan 3 mata pelajaran. Baru nak tanya nampak tak? Oh 3 je. Baru nak tanya berapa subjek? Kenapa 3? Satunya dia sebenarnya matematik tu ada keperluan tertentu. Dan yang lagi 2 mata pelajaran adalah bahasa Melayu dan sejarah. Itu je. Sebab bahasa Melayu sejarah ni adalah layak mendapatkan sijil. Jadi bila mereka boleh perbaiki. Tapi selain mata pelajaran berkenaan, mereka kena daftar sebagai calon SPM persendirian yang akan menduduki bersama-sama calon SPM 2025 tahun berikutnya. Tahun yang kata ulangan tahun yang sama masa result tu keluar. Macam tadi kalau maksudnya kalau sekolah memang sekolah lah uruskan. Calon persendirian dia kena rujuk pada calon persendirian ni seperti yang saya maklumkan tadi, sebenarnya calon ini dia perlu peka lah. Dia yang nak ambil duduk. Sebab calon sekolah kita masih lagi tanggungjawab kita untuk kita maklumkan melalui sekolah. Tapi calon persendirian ni hak mereka. Mereka yang nak mengambil. Jadi mereka kena peka. Biasanya mereka yang nak ambil ini akan rujuk pada JPL ataupun PPD. Dan bila mereka merujuk pada kita akan maklumkan kaedah pendaftaran tu bagaimana. Dan pada masa yang sama juga kita di sektor pentadbiran peperiksaan akan mengeluarkan bila tempoh pendaftaran itu dibuka. Antara platform kita guna adalah memang Facebook jabatan lah. Cik Anip, saya ada tertarik sikit tadi berkenaan dengan 3 subjek yang boleh daftarkan kan. Ketika peperiksaan ulangan. Peperiksaan ulangan. Contohnya sebab saya rasa saya pernah ada ditanyalah seorang lah berkenaan dengan soalan ni. Dia contoh peperiksaan yang dia ambil yang wajib SPM masa dia duduk tu. BM dia lulus. Tapi sejarah dia tak lulus. Maknanya dia tak dapat sijil SPM kan. So dia buat peperiksaan ulangan. Ambil peperiksaan ulangan tu, adakah dia kena ambil juga yang BM yang lulus tu ataupun dia ambil yang gagal saja? Dia ambil sejarah sahaja. Ambil sejarah sajalah sebab takutlah dia ambil BM sekali. Tapi sebenarnya gagal BM pula. tu boleh diambil untuk memperbaiki. Boleh ambil lah kan. Contoh sebab semalam tadi saya ada sembangkan geografi cerita pasal peperiksaan. ADMET dia A masa periksa dulu. Jadi dia nak perbaiki ADMET kepada A+. Kan nak kepada A+. Itu adalah SPM yang akan SPM persendirian. Itu persendirian. Sekali buat dapat C. Kira macam mana tu Cik? Dia akan ambil yang terbaik lah. Dia akan ambil yang terbaik dia tak kira yang latest lah. Kan kira yang C lah. Sebab dah lama dah tinggal ADMET kan. Maknanya dia boleh juga ambil. Boleh. Tapi dia akan tengok yang terbaik lah. Tapi jarang lah orang yang dah bekerja ambil semula. Selalunya memang untuk perbaiki ni untuk mereka mohon yang lebih baik lah. Kerjaan baru ke ataupun kos yang memerlukan guru mata pelajaran tersebut. Cik Zahri tak minat? Saya pendaftaran masih dibuka. Saya minat tapi saya semua dah A+. Jadi sama juga dia tadi saya tadi ada satu kata-kata Cik Anik yang saya agak tertarik. Macam calon sekolah tidak dikenakan apa-apa bayaran. Itu memang sepenuhnya ditanggung oleh kerajaan lah. Untuk calon persendirian pula dia ada bayaran bagi mata pelajaran. So macam mana kalau mungkin yang pendengar kita ni mungkin kebanyakannya mungkin daripada sekolah ataupun lepasan sekolah kan. So macam mana bayaran dan mungkin laman web yang boleh mereka layari. Untuk calon sekolah tadi saya terangkan dulu calon sekolah. Memang tidak ada bayaran. Tetapi sekiranya mereka tidak patuh pada tempoh pendaftaran akan dikenakan bayaran. Itu nanti saya urai kemudian. Saya kembalikan dulu kepada calon persendirian. Calon persendirian bila mereka masuk dalam sistem SPAT
Okey, sistem pendaftaran itu sendiri ada URL dia yang mana bila mereka masuk, mereka daftar, mereka pilih mata pelajaran apa, secara automatik di situ ada dia punya kadar bayarannya berapa. Okey. Dia ada pertama sekali bayaran asas RM20. Okey. Dia akan tambah dengan bilangan mata pelajaran. Mata pelajaran ni pula harganya ada perbezaan. Okey. Ada Tak sama RM10, lah. ada RM12. tak Jadi sama. bila mereka tanda mata pelajaran berkenaan, secara automatik akan ada jumlahnya. Dan mereka sebelum keluar sepatutnya sistem sebut dah daftar, Dia boleh buat baca pembayaran atas talian terus. Hmm. Bila mereka buat pembayaran atas Maksudnya talian, setiap mata pelajaran kadar yang berbeza ya. dia ada mata pelajaran yang berbeza. Okey. Kalau pelajaran pusat dia memang mahal sedikit. Dia antara RM10, RM12.5 atau RM20. Itu sekitar. satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran. Kalau daftar 10 pun Ibarat satu bungkus murtabak lah. Tapi kalau calon baru calon baru, dia kalau calon ulangan dia pernah mengambil SPM, dia boleh ambil mana-mana mata pelajaran lain yang dibenarkan. Sebab kita ada juga mata pelajaran yang tak dibenarkan. Itu nak huraikan tu memang banyaklah mata pelajarannya. Okey. Calon yang kali pertama, calon persendirian, dia wajib mengambil sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran. Sama juga calon sekolah. Dia tak boleh tak pernah mengambil SPM, tetapi sekadar saya nak ambil untuk bahasa Melayu dan sejarah. sejarah Tak boleh. Mesti ambil 6. Mesti mengambil 6 kali pertama. Bahasa Melayu, Bahasa Melayu, Melayu, sejarah, sejarah, matematik, bahasa Inggeris, sains, pendidikan Islam, pendidikan moral. okey. Mesti ambil 6. Maksudnya moral itu wajib diambil oleh pelajar bukan Islam. Betul. Kalau pelajar bukan Islam nak ambil pendidikan Islam, Pelajar bukan Islam mengambil memang tak boleh lah. Main dulu memang sebenarnya. Okey. Tetapi Yang isu biasanya pelajar Budaya Islam, Islam ambil tapi moral. dibesarkan oleh betul. Dia begini, situasi ini memang ada berlaku di banyak negeri, Johor pun ada, yang mana memang ada calon-calon kita yang kalau ikut dalam kad pengenalannya agama Islam, tapi dah tidak mengamalkan agama Islam, mungkin nak mengambil moral. Okey, sebenarnya kita berpegang balik kepada dokumen asalnya apa. Okey, kalau memang agama Islam, memang kena daftarkan agama Islam lah. Tapi kalau mereka ada memang dokumen-dokumen rasmi yang mengatakan mereka ada pertukaran, itu nanti akan diputuskan kemudian lah. Okey, Biasanya tak sebab ada perkara-perkara macam ini memang agak sensitif sikit. Okey, tapi kita bagaimanapun macam kita katakanlah, calon akan didaftarkan ikut dokumen rasmi yang mereka ada. Dan yang ada sekarang pun kita hanya berpegang kepada calon yang punya kad pengenalan. Calon yang ada kad pengenalan lain macam pemasautin tetap ke ataupun bukan warga negara, kita tak daftarkan atas nombor kad mereka itu ataupun nombor pasport dan sebagainya. Kita akan gunakan nombor lain, iaitu nombor janaan lembaga periksaan LP. Ada nombor lain. Okay, Janet. Ada lagi, saya rasa benda ni mungkin akan boleh berlaku masa pendaftaran. Didaftarkan di sekolah ke persendirian ke, didaftarkan, diuruskan oleh SU ataupun nama masing-masing. Esok nak periksa, hari ni pun nampak nama salah, mata pelajaran yang dia nak ambil bahasa Melayu tapi dapat bahasa Arab. Namanya dia yang nak minta matematik rupanya bahasa Jepun. Dah tuition dah ni bahasa Melayu tapi bahasa Jepun. Macam mana tu, Janet? Okey, berkaitan dengan isu-isu ini, macam mana pun kita akan uruskan jugalah. Okey. Untuk kesalahan nama itu, kita akan proses pembetulan maklumat calon lah, PMC. Okey, dia ada proses. Ada prosesnya, ada bayaran yang dikenakan untuk pembetulan maklumat calon tersebut. Okey. Dan untuk calon sekolah biasanya SUP yang uruskan lah. Okey, SUP akan uruskan, mereka akan hantar surat iringan, okey, wang kiriman pos untuk bayaran tersebut kepada jabatan. Okey, calon tetap akan jawab seperti biasa. Kita tunggu pun. Esok bahasa Melayu ni tak ada tempoh betulkan. Calon datang, dia jawab macam biasa pada hari peperiksaan. Hak untuk dia menjawab tu ada. Memang ada. Kita tak tolak pun. Sama juga untuk mata pelajaran. Contohnya tersalah daftar baru tahu. Okey, kita pada hari peperiksaan tersebut, okey, calon tersebut hadir, jawab saja. Kita akan letak dia sebagai calon bantahan. Dan selepas itu kita minta lah dokumen sokongan. Contoh macam dia kata dia mengambil mata pelajaran lain A, okey, tapi dalam tu daftar B. Okey. Jadi kita kena lihat balik rekod dia semasa tingkatan 4 dan 5. Pernah belajar tak? Kan ada peperiksaan dalaman. Okey. Jadi dokumen-dokumen itu juga akan menyokong, maksudnya memang ada kesilapan dalam mendaftar. Dilihat tak siapa yang buat silap. Calon tu sendiri buat silap, SU peperiksaan yang buat silap,
ataupun mungkin daripada lembaga yang salah key in ke. Saya tak tahu yang itu. Mungkin di mana yang biasanya silap tu berlaku. Biasanya pendaftaran ini dilaksanakan oleh SUP dalam sistem. Okey. Cuma borang pendaftaran itu sebenarnya diisi oleh calon. Dan borang pendaftaran itu di bawah sekali ada tantangan calon. Calon yang nak menduduki sebenarnya calon kena semak lah. Sebab kita nafikan, sebab bila kita terima ni kita ada kelas yang ada package mata pelajaran yang berbeza. Bukannya seperti skor rendah mungkin sama saja. Jadi setiap kelas tu mungkin berbeza. Nak cari kesalahan orang ni masing-masing memanglah. Akhirnya tanggungjawab bersama. Jadi kita kena ada masalah macam mana nak menyelesaikan itu perkara paling penting sekali. Tapi yang kena penalti calon. Saya nak mencelah sedikit lah berkenaan dengan tadi yuran tu kan. Kita nampak tadi ialah budak sekolah dan juga budak yang persendirian. Tapi kalau macam mana kalau yang bukan warga negara? Adakah yuran tu sama ke atau macam mana? Dia bukan warga negara. Sebenarnya kalau calon sekolah, dia prosedur awal di bawah SPS, macam mana dia bayar levy dan sebagainya. Tapi bila dia masuk saja sekolah, dia sama saja sebenarnya. Cuma untuk calon persendirian pun sama. Dia tetap bayarannya sama je, standardnya sama. Cuma macam calon sekolah tadi saya kata kita tempohnya. Macam tahun ini 1 Mac hingga 28 Mac untuk calon sekolah. Selepas tempoh tersebut, sekiranya mereka lewat daftar. Dia kenakan bayaran 150. 150 tu maksudnya satu calon itu 150. Tapi tak termasuk untuk calon sekolah dia tak ada mata pelajaran lain lah, tak dikira. Tapi kalau untuk calon persendirian 150, dia tambah lagi RM20 bayaran asas, tambah lagi mata pelajaran yang lain didaftarkan. Kira macam denda dia lah 150 tu. Sebab dulu memang tidak adalah bayaran tu, tapi ada beberapa tahun ni dikeluarkan sebab ada yang mungkin tak kisah sangat, tak ambil berat tempoh-tempoh kita bagi. Jadi sebab bila kita tetapkan kadar itu, calon alert, mereka lebih berhati-hati, mudah berurusan. Kita nak orang ambil kesempatan. Nak daftar tak daftar dan sebagainya. Kalau macam tadi tempoh tadi dan juga kelewatan daftar. Sekolah kita fahamlah, sekolah akan alert dan sebagainya. Katalah ada calon persendirian ni, dia tak perasan, dia tak alert dengan tarikh tu, tiba-tiba bulan Mei ke bulan Jun dia nak ambil exam tapi dia terlupa nak daftar. Saya jawab dulu. Ambil tahun depan. Jawab je dia. Dia ada tempoh-tempoh dia. Pasal kata kalau lewat daftar pun yang bayar 150 pun ambil tahun depan dia. Tapi kalau selepas tempoh itu, seperti saya jawab tadi, kita cadangkan tahun depan sebab kita tak boleh buka sistem sepenuhnya sampai peperiksaan. Sebab calon sekolah kita mungkin boleh anggarkan, tapi calon persendirian kita boleh anggarkan sebab dia melibatkan kertas peperiksaan. Berapa kertas peperiksaan nak disediakan untuk calon tersebut. Kalau kita buka sampai bila-bila, kita tahu kan berapa kertas soalan yang kita nak sediakan. Jadi maksudnya hak tu muncul kalau dia mendaftar ikut time, ikut betul. masa dia. Kalau dia terlewat je dari pendaftaran, maksudnya akan dinasihatkan untuk tahun berikutnya. Soalan tadi Cik Nafi juga tadi cakap dengan saya. Tadi kan dia nak ambil admin. Tapi dia calon persendirian lah. Tapi dia bercadang nak ambil di STF. Dibenarkan tak? Sekolah tak rasa ada mungkin satu motivasi kan benda tu kan. Bila buat dengan budak-budak yang cegedik, jadi cegedik kita kan. Dia begini, mind blown soalan. Kita ada ketetapan pusat persendiriannya. Tak boleh buka semua sekali. Tak semua pusat boleh jadikan pusat persendirian. Sebab biasanya pegawai pendidikan daerah peperiksaan, mereka akan melihat physical score tersebut. Kita kena lihat juga kemampuan sekolah. Kalau kita letak semua calon, tak kisah mana-mana, kursi meja nak duduk kat mana kalau tidak ada. Jadi setiap tahun sebelum pendaftaran kita dah tetapkan pusat mana yang kita akan buka, kotanya berapa. Contohlah katakan STF memang tak ada lah. Mungkin lah, tak rasa lah. Kalau tiba-tiba STF nak buka, kalau STF buka sekalipun, biasanya kita akan lihat calon tersebut perempuan, kita tak perempuan lah. Kita elakkan lelaki. Kalau buka lah. Tapi untuk tahun ni STF memang tak dah, bukan pusat persendirian. Dia ada beberapa, maksudnya di sini pusat yang didaftarkan di setengah daerah itu ditentukan oleh PPD masing-masing. Masing-masing. Jadi tak semua pusat sekolah tak dibuka semua untuk ada calon persendirian. Okey, banyak dah kita bincang ni. Makin lama makin seronok. Hot. Macam-macam ni. Baru cerita pendaftaran. Cerita pendaftaran ni dah macam-macam. Okey, jadi kita akan sambung selepas ni. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Santai-santai janji. Sampai. Jumpa lepas ni.